Terperanjat dia. Sebelah Aina ni top influencer Indonesia. Aina nak jumpakan dia dengan insan dalam kain. Siapa dalam kain tu? Kenapa sampai tenganga macam tu? Awak takkan menyesal tengok video ni. Tengoklah depan ni. Nama dia Tisha. Seorang yang periang, tapi dia selalu berair mata. Jangan sedih lagi Tisha. Hari ni kita lawan. Siapa saja yang pernah membuli Tisha, menghina Tisha, hari ni awak akan menyesal. 3 bulan yang lepas, Aina pergi ke rumah Tisha untuk ambil dia dan bantu dia. Tengoklah tu, waktu Aina sampai, happy sangat dia. Aina tak tunggu lama. Aina minta Tisha packing semua barang dan duduk dengan Aina selama 3 bulan. Ibu Tisha izinkan Aina untuk bantu Tisha. Ibu, Aina akan pulangkan Tisha nanti dengan penuh senyuman. Hari ni selepas 3 bulan. Aina akan pastikan satu dunia akan tersenyum bila melihat wanita ini. Wanita susah yang dimusnahkan kerjayanya. Kebaikannya selalu dipergunakan. Niat dan bakatnya tak dipandang oleh mereka yang sempurna. Tak sabar aku nak lihat di depan nih. Hati hancur, rupa dihukum, wajah diukur walaupun bau harum. Bos layan saya. Buat saya macam bibik. Mungkin disebabkan wajah saya macam ni, saya dibuli dengan bos. Layak ke dia terima semua ni? Dia juga ada keinginan dan cita-cita. Adakah cita-cita hanya untuk mereka yang sempurna? Habis orang macam ni, tak layak? Saya keinginan saya jadi pramugari. Tapi pramugari nak kena skin yang cantik. Kalau muka macam ni, memang pramugari takkan pandang. Oh, mereka tak pandang awak yang dulu. Selepas ni, mereka akan pandang. Kalian harus lihat nih. Raya dah nak dekat kan? It's time to come back. Hari ni 13 November 2024. Raya ni, Aina tak nak awak menangis lagi. Tiba hari raya, semua insan Wow. Please Aina Beauty transform saya. Ayuh, colik dia dong. Ayo sayang culik aku dong. Aku bosan di rumah cuma bengong. Sendirian hatiku jadi kosong. Awak tengah senyum ke tu? Tak apa, senyum lagi, senyum lagi. Cepat sayang culik aku dong. Rasa rinduku Respect Aina. tertolong. Hasil kerja Aina semuanya real. Tengoklah ni. Cepat datang kemari jangan bohong. Jom tanya influencer ni. Apa yang dia rasa? Masya Allah. Sekarang kena jadi influencer. Jaga-jaga, ada yang memerhati. Tisha dah senyum, influencer ni pun dah senyum. Awak macam mana? Senyum ke tak? Next episode, Jaden ajak best friend dia cari jodoh raya di Aina. Minggu Raya with Jaden. Jaden mau kasih duit raya untuk kalian semua. Bestnya, Jaden nak bagi duit raya RM1,000 untuk awak. Macam mana nak dapat tu? Siapa dapatkan produk Aina 2 item ke atas, nanti dapat tote bag ni. Kalau tote bag ni dah sampai dekat rumah awak checklah dalam tote bag tu. Kalau ada kad raya sign Jaden dengan Aina ni, maknanya awak lah yang dapat RM1,000 duit raya tu. Polaroid gambar Aina dengan Jaden pun Aina bagi awak sebagai kenangan. Minggu ni minggu Jaden. Next siapa pula? Nantikan Kulit Raya Aina.